Pause kau betul. Terus tekan. Itu. Begitu. Tekan baca. Itulah contoh dia punya tu. Jadi dia sama. Dia seperti orang biasa dengan sama je. Cuma nak dengan tak nak sebenarnya. Orang kurang upaya masalah penglihatan kini boleh memahami dan menghafal setiap patah perkataan dalam Al-Quran dengan menggunakan aplikasi Think Quran. Seorang pengguna cacat penglihatan, Nabil Hafiz berkata, berdasarkan pengalamannya, aplikasi ini sangat mudah dan berkesan untuk digunakan terutamanya komuniti OKU. Menurutnya, bahan untuk orang buta sangat terhad dan lebih mahal serta sudah menjadi kebiasaan golongan OKU penglihatan menggunakan Al-Quran Braille. Namun, dengan adanya aplikasi Think Quran, proses menghayati Al-Quran jadi lebih mudah. Saya buka Think Quran, bila saya buka, Masya Allah, sangat mudah. Memang sebab dia ada aplikasi dan komputer dia ada screen reader dalam handphone, dalam iPhone ke atau dalam Android dia ada Android atau dia ada aplikasi macam ni. Kita samalah macam kita boleh guna mesej semua. Bila kita buka kita Masya Allah, apps itu ada sangat friendly, sangat betul-betul friendly untuk digunakan. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Think Quran, Dato' Abdul Razin Abdul Rahman berkata, Think Quran menggunakan kaedah pengulangan dengan model berkesan dengan menyasarkan pengguna aplikasinya dapat mengimarkan bulan puasa tahun ini dengan lebih berkesan. Tambah beliau, model aplikasi Think Quran amat berkesan dengan menawarkan model ringkas yang padat dalam masa yang singkat sesuai digunakan kanak-kanak maupun orang dewasa. Pengguna boleh mengakses kempen hashtag Faham Khatam Al-Quran melalui laman web rasmi Think Quran, platform Sinar Harian, Karya Bestari, Yayasan Warisan Ummah dan My Quran Time di TV Digital. Bersempena kempen usaha-sama Think Quran dan kumpulan Karang Craft, Think Quran menawarkan satu set percuma Al-Quran Amazing dengan setiap langganan seumur hidup Think Quran pada harga RM399 sahaja.